Ini bukan ketum biasa, tapi ini adalah pokok ketum ayam. Rahsia besar penternak ayam dapat menjimatkan kos dedak hingga beratus ringgit. Nama sainsnya Trichantera gigantea. Pokok ulam ini sangat digemari penternak kerana mengandungi protein setinggi 18 hingga 22%. Sangat padat dengan zat pembesaran ayam. Paling best, ketum ayam ni 100% selamat dimakan mentah tanpa perlu direbus. Di ladang kampung, saya cuma cantas dahan, basuh dan gantung macam ni untuk ayam ragut. Ayam free range yang makan daun ini akan dapat sumber kalsium yang tinggi. Kesannya, struktur tulang ayam jadi tegap dan kulit telur dusun kami jadi keras, tak mudah pecah. Dahan yang kita cantas tadi pun jangan buang. Korang cucuk balik dekat tanah kebun, nanti ia akan tumbuh pokok baru dalam masa beberapa minggu sahaja. Memang jimat. Setakat ini dulu cerita daun ketum ayam. Esok kita sambung cerita lain. Jangan lupa follow supaya tak terlepas topik terbaru.